Ada part tu aku sampai tertidur weh. Cerita apa ni weh? Papa Zola The Movie bergenre sci-fi and comedy tahun 2025. Mengisahkan Papa Zola bersama keluarga kecilnya yang sedang struggle dengan kehidupan yang keras. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya cakap hidup sebagai manusia normal lah. Dan secara tiba-tiba terlibat dengan alien invasion selepas bertemu dengan rakan lamanya si Yonbi, ditambah pula dengan pipi kena colik. So korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Jadikah Papa Zola dalam mesin itu dan selamatkan pipi? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? First 10 minutes aku dalam panggung wayang, air mataku mencurah-curah. Siapa yang potong bawang pun tak tahulah dalam panggung tu. Jahat betul. Bagi aku filem ini agak mencabar untuk pembikin sebab Papa Zola ni sebenarnya hanyalah watak sampingan dalam universe Bobo Boy. So untuk menjadikannya sebagai watak utama dalam filemnya sendiri tu it's not an easy job lah. Namun kredit harus diberikan kepada Nizam Razak sebagai penulis dan pengarah bagi filem ini. Beliau boleh kata berjaya menjadikan filem ini sebuah filem yang menghiburkan dan penuh dengan mesej pengajaran kekeluargaan. The storyline, plot, fighting scene semua bagi aku okey tersusun dan aku tak ada masalah untuk semua tu. Malah aku enjoy. Okey, aku cerita part yang bagi aku agak kurang. Story yang kita boleh agak siapa jahat dan siapa baik. Dia macam ada template yang aku rasa macam aku pernah tengok cerita ni. Dia susah lah nak explain. Tapi aku ada rasa macam tu. Tapi tak tahulah orang lain kan. Third act, especially time climax tu aku sebenarnya hampir tertidur. Tak tahulah sebab bosan sangat atau aku memang dah mengantuk sangat tengok time petang kan. Namun secara keseluruhan bagi aku filem ni memuaskan lah. Terutama untuk bawa family, anak tonton sekali. Rasanya jarang ada filem yang menekankan pengorbanan seorang ayah atau seorang lelaki. Overall aku enjoy. Rating aku bagi 8/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.